Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Suara saya kuat sangat ke? Dekat dia punya throttle ni macam maksimum je. Nampak tak? Kuat sangat ke? Just nice ke? Ke nak kuatkan lagi? Boleh boleh share link dekat team masing-masing dan saya pun sebenarnya nak invite user juga. Kalau you all boleh ambil setiap kali saya bagi ayat untuk ni, you all boleh broadcast pada ahli masing-masing. Boleh boleh, tak ada masalah. Okey, terima kasih Kak Pisah. Okey, baik. Sebelum kita mula, saya nak share lah sedikit berita. Um, Tak adalah berita tergempar kan. Berita-berita yang untuk membantu you all tahun ni, the new cycle. Seperti kita masuk new cycle ni, saya nak announce secara ringkas sebelum kita masuk ke topik malam ni tentang dua program yang kita akan buat dalam masa terdekat. So saya share screen lah Saya share screen. Okey, kalau korang tengok, nampak tak dekat screen saya ni? Ada dua pin group yang saya buat belah kiri ni. Pertama Ultimate Builders, kedua ialah Ultimate Influencer. Ultimate Influencer ni adalah upgrade program daripada program UFC. Sebelum ni nama dia UFC. Sekarang ni kita tukar jadi nama Ultimate Influencer tetapi dengan penambahbaikan untuk support you punya branding. So apa benda tu? Apakah penambahbaikan tu? Siapa yang belum join group ni, join. Siapa yang duduk dalam Elite UFC 2.0, memang you dah ada dalam group ni lah. Okay, yang kedua, belah kiri ni juga Ultimate Builders. Ultimate Builders ni apa? Okay, setiap hari kalau kita nak growing dalam bisnes ni, kita kena buat aktiviti. Faham? Kita kena buat aktiviti. Kalau kita, sebab ada 1,001 aktiviti dalam yang kita boleh buat dalam Shaklee kan. Kadang-kadang kita fikir pun, kita fikir-fikir pasal Shaklee pun kita rasa kita buat bisnes Shaklee. Actually tak. Fikir tu belum jadi tindakan lagi. Jadi, apa yang kita nak buat dalam Ultimate Builder akan ada aktiviti-aktiviti selain daripada branding. Yang mana branding akan duduk dalam aktiviti Ultimate Influencer. Siapa yang nak jadi builder, nak membina pendapatan yang kukuh dalam Shaklee ni, kita akan buat aktiviti dalam grup Ultimate Builder. Akan ada task harian yang insya-Allah semua orang boleh buat. Sesibuk mana yang you ni boleh buat. Orang baru tak ada pengalaman boleh buat. Orang lama yang blur dah tak tahu nak buat apa kan. Ada berkira lama kadang-kadang blur juga. Join, kita akan bagi aktiviti support you untuk you terus aktif dalam Shaklee, dan bila you aktif, income you akan start naik balik. Okay, faham Faham tak? Clear tak? Ada dua benda yang saya nak share dengan you all sempena cycle baru. Alhamdulillah dalam 15 hari kan, 14 hari, 14 hari bulan, 14 hari bulan kita berjaya untuk create satu program, dua program lah untuk bantu semua dalam ni. Sebab saya punya direction dengan you all ni still sama, still fire up, still nak support semua orang dalam ni untuk buat income yang orang kata income yang based on apa yang you all nak lah. Okay, baik. Malam ni actually tajuk malam ni ialah trik macam mana nak gunakan apps apps TikTok ni lah. Okay, tapi malam ni saya rasa nak merge, nak sekalikan dengan step by step macam mana nak buat video, menggunakan nak buat video, nak post konten yang menggunakan video kita, gambar muka kita, dengan menggunakan apps TikTok ni. Sebab TikTok ni actually tak banyak benda sangat. Saya bagi tahu you all lah, TikTok ni tak banyak benda sangat. Nak setting-setting pun tak ada benda sangat sebenarnya. Tak ada, dia sangat-sangat simple. Sangat-sangat simple. So jadi oleh itu, saya akan gunakan screen sharing lah. Screen sharing, saya akan gunakan uh, saya punya handphone lah So that senang. You all nak ni lah. Okay, share. Okay. Nampak ke tak nampak? Boleh komen tak? Nampak tak saya punya screen handphone saya ni? Ini nombor kedua saya lah kan. Ni memang untuk ni lah. Nampak tak? Boleh tak komen? Saya takut you tak nampak Nanti saya cakap-cakap ni kan. Rupanya tak nampak screen ni. Nampak tak screen? Nampak Sekejap
Okey, fast nampak. Okey, untuk macam orang lama yang dah buat actively buat TikTok, mungkinlah benda ni pada pada setengah orang tak ada apa lah kan. Tapi ada setengah orang dah buat TikTok sikit-sikit, tapi ragu-ragu lagi. Betul ke cara aku ni? Ke ada cara lain? Kan ada cara lain. So jadi yang lain pun saya boleh cadang macam fast apa yang dah biasa buat kan. Boleh juga bagi pandangan. Pada saya buat ni cara simple je lah. Okey, so cara simple dia ialah, okay, so kita buka dulu apps TikTok. Okay, so ni apps TikTok lah kan. Okay, korang dengar tak lagu tadi? Sebab saya tak on tak on sound pun, tapi saya dengar lah lagu tadi. Dengar dengar laptop ni. Saya awak tak dengar kan sebab saya off sound tu. Okay, so cara nak gunakan app tu simple sajalah kan. Bila kita ada apps, kita letaklah nama kita kan, nama kita, nama kita. Kalau nak brandkan dengan Shaklee, simple je. Korang just edit je lah. Klik edit. Klik edit. Nama ni, nampak tak nama ni? Nama ni, kejap ya. Siapa yang bersuara? AM. Okay. Okay, nama ni dekat bahagian nama ni, you all letak nama pendek, lepas tu slashkan Shaklee. Kalau you all nak brandkan dengan Shaklee. Kita Shaklee Dealer. Ataupun you all nak brandkan dengan topik. Ataupun Amin um, apa pakar apalah, pakar suplemen, contoh. So apa-apa je lah. Yang dekat username tu tak payahlah. Username tak payah, just dekat bahagian name saja. Okay, lepas tu yang lain saya tak nak sentuh. Okay, muka, kalau boleh muka ni letak yang muka besar sikit kalau boleh. Jangan jauh sangat. Orang tak nampak kita. Orang nak bayar duit ratus-ratus kat kita ni. Tapi orang tak nampak muka kita. Cari muka yang paling manis, paling mesra. The best foto lah yang kita boleh buat kan. Kalau boleh muka tu besar sikit. Besar sikit. Jadi senang nak dapatkan trust. Nampak kita ni tunjuk kita punya confidence level kita. Okey, baik. Saya tunjuk terus macam mana nak buat lah. Okey, konten ni contoh paling simple you all boleh gunakan buku nutrisi ni. Buku nutrisi ni So saya akan demo macam mana nak buat konten. So biasalah klik plus. Okey. Paling senang ialah gunakan saja apps ni. Pada saya lah paling senang gunakan saja apps ni sebab bila you dah record, dia akan automatic save video ni dalam kita punya uh, handphone. Kita punya automatic lah dalam handphone. Okey, so kat sini nak pilih mana, korang boleh ambil 60 saat lah. 60 saat kalau nak buat pendek-pendek lah. Kalau nak panjang lagi boleh 10 minit. Maksimum 10 minit. Kalau upload guna record dekat kamera, lepas tu edit, upload, dia boleh sampai setengah jam. Tapi kalau pakai apps, dia sampai 10 minit maksimum dia. Okey, jadi letak macam ni dan record lah. Okey, saya cerita simple. Saya cerita vitamin C kan. Benda yang simple korang boleh buat ialah review produk. Review produk yang korang ada. Okay, so saya nak buat review santai. Saya buat review santai je. So saya buat review santai dan saya demo dekat korang macam mana lah. Okay. Jap. Ni bukan. Ni 10 minit. Okay, 60 saat. Kat sebelah tepi ni, nampak tak belah tepi ni? Ni adalah filter-filter. Nak muka nampak macam mana. Korang boleh slide lah kan. Dan boleh pilih sekarang ataupun boleh pilih selepas kita record pun boleh. Tengoklah macam mana. Macam ni macam pinkish sikit lah muka kan. Kan kalau macam ni okey. Orang lelaki lain. Orang lelaki tak boleh pakai sangat filter. Dia nampak pelik. Mostly filter ni untuk perempuan lah. Kan? Adalah beberapa filter yang okey dengan orang lelaki. Okay, so ambil 60 second. Okay, review lah pasal ni. Pasal you punya. Kalau you dah buat video lebih pada 60 saat, ambil yang 10 minit. Dia tak semestinya kena penuh 60 saat ataupun penuh 10 minit. Dia tak semestinya. Sekejap Saya tekak ni. Boleh ya? Okay, jadi korang boleh cerita tentang apa masalah korang dan macam apa yang korang buat untuk selesai masalah korang dengan cara korang gunakan produk Shaklee. Saya tunjuk contoh. Assalamualaikum, saya Mika Murudin. Sebelum ni saya ada masalah jerawat teruk tau. Daripada saya sekolah rendah lagi, darjah 6, jerawat saya teruk. Sampailah saya
kahwin, dan selepas kahwin saya jumpa satu produk ni, barulah saya perasan saya punya jerawat-jerawat start kecut. Jadi apa produk yang saya makan? Saya makan vitamin C, sustain release daripada Shaklee, sebab dia memang bagus lah. Dia ada teknologi sustain release. Dan kat market pun ni sebenarnya harga vitamin C yang paling murah, 50 sen je sebiji. So siapa yang nak makan dan vitamin C diserap semua, tak macam vitamin C kat luar, kat pasaran, boleh dapatkan vitamin C Shaklee ni daripada saya, sebab saya akan ajar teknik pengambilan yang berkesan untuk sama-sama dapat kesan macam saya. Hilang masalah jerawat saya. Okey, nak dapatkan komen, boleh inbox saya ataupun komen kat bawah. Okey. Then kita boleh klik lah kan. Boleh klik stop ataupun biar je lah dia habis 1 minit. Lepas tu then kita uh, kita boleh pilih filter kita. Filter. Boleh pilih filter lah. Boleh pilih filter mana yang sesuai yang kita nak guna. Kan, macam ni morning kan. Macam ni perempuan biasa tak suka lah kan. Dia perempuan biasa dia suka yang jadi macam beauty sikit lah kan. Macam orang lelaki tak banyak filter pun, tak filter pun tak apa. Tapi kalau boleh filter lah, bagi nampak color tu naik sikit kan. So apa lagi korang boleh buat dekat sini? Okay, kalau yang macam ni korang boleh klik dulu tanda ke kanan ni. Assalamualaikum. Okay, sekejap Okay, korang tak dengar kan? Korang dengar tak suara ni? Asyik korang tak dengar kot. Okay, tengok belah kanan ni, apa yang ada. Inilah yang kita nak lengkapkan kita punya video. Yang pertama, korang scroll ke bawah, klik dekat bahagian caption ni. Nampak tak caption ni? Klik caption. Bila klik caption, dia akan buat subtitle. Dia akan terus buat subtitle untuk korang. Nampak tak? Terus buat subtitle. Dan korang boleh pilih lah style macam mana, style macam mana yang nak. Jadi macam mana tulisan. Saya akan pilih basic pakai yang ni. Dia akan jadi colourful lah. Kan? Boleh macam ni, dia colour-colour sikit lah. Jadi orang nampak video kita menarik sikit. Lepas tu, kita boleh betulkan caption ni. Macam saya, nama kan, nama saya Amirul Din. Boleh ubah kat sini. Klik je. Amin Kamarudin. Okay. Kan? Nampak? Kalau sebelum ni, saya bagi tu you all, benda ni kita kena buat dekat apps lain. Tapi sekarang ni dengan TikTok dia dah upgrade, kita just pakai je. Kita pakai je. Boleh kecilkan, nak kecilkan boleh tarik 2 jari. Tarik 2 jari, kecilkan. Nampak dia akan play. Pada saya sekolah rendah lagi, darjah 6 dah awak saya grow. Sampailah saya kahwin dan selepas kahwin. Okay, nampak tak? Tu beberapa step lah simple yang saya boleh ajar. Dan benda ni sangat-sangat simple lah. Semua orang boleh buat video yang quality sekarang ni dengan TikTok. Okay, so lepas korang dah betulkan perkataan tu, kalau ada yang silap, kalau korang cakap jelas, InsyaAllah dia akan, subtitle ni akan betul lah. Mostly betul lah. Ada lebih kurang dalam 5% je lah yang salah. Jadi korang tengoklah satu persatu lah. Saya cadangkan buat subtitle sebab apa? Sebab cakap, kalau tak buat tak apa ke? Kalau tak buat tak apa, tak ada masalah pun. Cuma senang sangat buat subtitle ni. Kalau macam dulu CapCut kan, kita kena pindah-pindah file. Sekarang ni kat sini, subtitle dia terlalu senang. Dan dia automatic jadi besar. Jadi korang tak payah betulkan huruf besar, huruf kecil, tak payah. Tak payah. Okay, so lepas siap, okay, kat bawah ni korang tengok, ada lagi kalau korang nak potong. Contoh. Contoh korang kata bila starting tu, dia kan ada kosong sikit kan. Korang boleh potong. Nampak tak split kat bawah ni? Nampak tak? Ada split kan? Klik pada benda ni, korang boleh klik split, klik ataupun korang tarik je lah ni. Tarik je lah benda ni. Tarik je supaya dia ngam. Assalamualaikum. Kan? Senangnya lah sekarang nak buat konten. Kita orang dulu sampai edit bagai dekat banyak je ni software. Kena masuk laptop dulu, lepas tu baru publish. Sekarang ni pakai benda ni je dah siap dah. Dah senang. Okay, next korang klik lah kat atas ni kan. Next, button pink kat atas tu. Okay. So sampai ke option kita nak publish ni. Sampai ke step kita nak publish ni.
Sampai ke step kita nak publish ni. Okay, so sebelum kita tulis description ni, apa nak buat dulu? Biasa saya, description ni saya akan tulis last lah. Sebab saya bimbang, saya akan publish dulu. Saya akan publish dulu tanpa saya edit cover. Cover ni penting tau, sebab dia akan salah satu SEO uh, untuk orang jumpa video kita juga. Jadi saya akan edit cover dulu. Okay, so edit cover ni, ni saya rasa semua orang pandai lah kan. Pilihlah mana-mana gambar yang you rasa sesuai. Okay, cari jenis-jenis perkataan untuk you tulis. Macam saya pilih yang ni lah. Kalau boleh, semua video kita, cover kita, kalau boleh, kita buat sama je. Kalau boleh sama je. Jadi nampak kita punya seragam. Kita punya video ni semua seragam. Okay. Um, kecut. Cara saya kecutkan jerawat yang dah 10 tahun. Contoh kan, tajuk lah. So dia ada keyword cara kecutkan jerawat. Tu keyword lah. Okay. Betul adjust lah. Orang tarik lah sendiri kan. Pandai-pandai lah. Jangan letak bawah sangat, nanti tak nampak tau. Dia kena letak tinggi sikit. Macam tu. Lepas tu korang boleh preview macam mana rupa dia. Klik preview kat bawah ni. Dia akan keluar macam ni. Dia akan keluar macam ni. So korang, okay lah kalau okay, just save. So sekarang ni dekat description kita tulis lah apa ayat dia. Kalau boleh tulis biar ada keyword. Kalau kita buat video pasal cara kecutkan jerawat, masukkan keyword dia dalam ayat kita. Cara saya kecutkan jerawat yang degil. Saya cuba vitamin C Shaklee dan alhamdulillah menjadi. Parut pun hilang. Okay, so apa hashtag? Boleh pesan juga nak order, inbox saya atau komen Vitasi jerawat. Okay, hashtag apa? Okay, hashtag ni pilih yang besar, masalah besar yang umum, lepas tu makin kecil, makin kecil. Contoh, jerawat. Lepas tu makin kecil apa? Atasi jerawat. Apa lagi? Contoh, vitamin C jerawat. Banyak lagi dah kan? Set jerawat Shaklee. Okay, So, apa nak buat lagi? Okay, lokasi tak payah. Okay, nampak tak? Everyone can post. Okay, nampak tak? More option ni. Tengok, klik more option. Biasanya ni default lah. Maksudnya memang dah macam ni lah. Mostly korang kan. Save to device. Bila kita post video ni, automatic video ni akan di-save dalam kita punya handphone kita. Jadi korang boleh ambil video ni, korang boleh post dekat Facebook Reel, dekat WhatsApp status, dekat YouTube Shorts. Kan? Lepas tu bawah ni klik lah accept the music usage. So, saya tak letak music lah. Kan? Mostly cakap ni saya tak music. Mereka letak video yang saya tak cakap. Dia letak music lah. Okay, then buat apa? Then klik lah post. Klik lah post. Keluar pula Tommy. Kita jangan Okay. Okay. Nampak? So dia pun tengah upload lah. Okay, baik. Saya rasa itu sahaja step by step macam mana nak gunakan apps TikTok, dan saya bagi tahu setakat ini masa yang diperlukan untuk saya rekod video, edit dan publish paling cepat dengan apps TikTok. Dengan apps TikTok. So jadi kalau korang nak buat content,
So memang orang kata memang saya sangat-sangat cadangkanlah untuk gunakan apps ni dan start biasakan diri untuk gunakan apps ni. Kalau you all tengok step saya, tak berapa step je. Record, lepas record, klik next, masukkan apa? Masukkan caption, subtitle, ataupun you all boleh tambah juga ke atas tu kan, ke atas kepala boleh juga letak kita punya keyword. Macam saya tadi, cara atasi jerawat kan. Boleh letak keyword dekat atas ni, tulis cara atasi jerawat. Lepas tu caption pun ada lagi, dia akan capture juga untuk SEO daripada caption tu. Lepas tu filter kan, set filter, apa filter yang korang nak pink ke, nak iPhone. Biasanya saya pakai iPhone 16 lah. Kalau orang lelaki lah, kalau orang perempuan banyaklah filter-filter yang sesuai dengan dia. Kalau lelaki macam kebanyakan filter tu bibir jadi pink. Itu masalah sikit orang lelaki kan. Lepas tu next edit cover, lepas tu tulis description dan post. So benda ni untuk orang baru dia memang kita rasa macam lambat sikit. Satu, lambat sebab baru nak buat. Yang kedua ialah kita nak susun jadual konsistensi posting tu sebenarnya mencabar. Saya pun sama. Sebab saya biasa kalau buat video YouTube, saya akan buat batch. Saya buat batch. Tapi dalam TikTok ni saya cuba untuk rekod beberapa video sehari. Itu apa yang saya cubalah. Saya cuba nak menyelam dengan jadual harian. Tetapi ada satu lagi cara. Boleh juga cara kita nak shoot banyak-banyak one shot boleh juga. Dengan cara kita shoot dan kita simpan dekat draft. Bila korang nak korang dah masuk subtitle apa semua kan tadi kan. Lepas tu korang nak publish kan. Dia ada option untuk save draft. Jadi dia akan simpan subtitle, dia akan simpan korang punya ke atas tu kan. Dia akan simpan korang punya description, hashtag, filter pun dia akan save sekali. Dan jadi maksudnya kita simpan dulu, kita buat banyak-banyak. Contoh macam Nat kan, Nat biasa buat video banyak-banyak untuk YouTube kan. Jadi bila ujung minggu kita block masa. Katalah kita nak set 2 jam ni untuk shoot saja video kat TikTok. Ingat shoot video kat TikTok bermaksud korang pun shoot video untuk platform lain. Tapi korang gunakan kemudahan editing kat TikTok ni kan. Korang gunakan semua. Maksudnya mudahlah, cepatlah compare dengan kita pakai apps lain. Basically TikTok ni dah CapCut lah. Cuma macam saya tak jumpa overlay. Overlay boleh ke tak? Saya tengah check balik. Sebab saya tak pakai lagi overlay dekat apps TikTok tu. Macam siapa? Fast. Fast ada pernah tak edit dekat TikTok lepas tu overlay dengan image lain? Boleh tak? Boleh. Fast jumpa. Saya tak jumpa. Saya tak pakai sangat. Saya tak pakai sangat. So jadi kalau boleh overlay macam kita cakap kan. Inilah saya dulu masalah jerawat yang teruk. Kita pun letak gambar jerawat kita dekat depan dengan cara klik overlay tu dekat bahagian bawah tadi. Bila lepas kita shoot kan, kita next bawah tu ada kan untuk potong lah, untuk yang ada semua. Jadi gunakan button tu. Dan button tu saya honestly speaking saya bagi tahu lagi nampak simple compare kita buka apps CapCut. Sebab TikTok ni dia nak senang sangat orang pakai editing ni. Kalau dekat CapCut, CapCut ni video editing apps. Orang yang gunakan tu actually orang tu ada minat lah untuk buat editing. Ada setengah sekarang ni professional editor pun pakai CapCut. Tapi bila kita tengok features-features CapCut yang masuk dalam TikTok, dia nampak lagi simple. Dia punya button tu lagi besar. Senang korang nak pakai dan dia dah simplify lah untuk kita nak buat basic editing. Basic editing. So kalau korang nak dapat menarik, dalam 2-3 saat pertama tu korang lapis dengan gambar. Dah penat ada spare tire dekat perut. Jadi letak gambar spare tire. Kan, jadi orang pun nampak menarik. Nampak menarik. Okay, so saya rasa lah untuk orang yang belum gunakan orang kata TikTok ni sebagai medium untuk you record, you edit, you letak subtitle, saya rasa you kena start guna lah. Sebab benda ni pada saya sangat convenient. Sangat-sangat convenient. Memudahkan kerja saya. Even the next program yang kita akan buat lepas ni kan, macam saya share tadi kan, kita akan buat Ultimate Influencer. Konten-konten yang saya akan bagi untuk dalam grup tu
pun saya akan banyak gunakan apps TikTok ni sebab senang sangat nak proses nak buat video tu. Okay, so sumber-sumber nak buat video tu korang boleh ambil daripada ni. Tapi the best is ialah korang relatekan dengan live korang lah. Relate dengan live korang. Lepas sekarang ni musim apa? Lepas raya kan orang banyak ni kan. Isu apa? Isu sembelih, isu nak kurus balik, isu perut dah buncit balik, isu kulit dah berminyak balik, isu jerawat tumbuh balik, isu jeragat tumbuh balik, isu gout menjadi-jadi, darah naik balik. So why not korang orang kata berkongsi santai-santai dengan menggunakan orang kata apps TikTok ni. Apps TikTok ni. Okay. So saya rasa tu je lah malam ni. Untuk perkongsian saya tak ambil masa banyak. So dalam tadi kita start 9.30. Ni pun dah 9.57. So next kelas saya tengok jadual balik. Lusa ke? Tulat ke? Okay, siapa-siapa nak tambah tak? Ada nak tambah? Apa ada nak tambah? Pas boleh. Nampak. Okay. Ada apa-apa nak tambah boleh unmute mic. Mungkin you all guna cara lain. Macam style saya akan cari cara yang mana cara yang paling simple untuk benda tu nampak just nice, just quality lah untuk orang. Dan saya akan follow je step tu supaya saya tak nak tukar-tukar. Kita tak nak tukar-tukar. Bila tukar-tukar jadi payah lah kita nak buat konten kan. Kejap gitu, kejap gini. So, antara benda yang saya perasan, bila mana kita start cuba buat TikTok setiap hari ni, kita akan lebih, kita akan lebih kreatif dengan kita punya idea harian. Kadang-kadang anak kita ada masalah kesihatan. Dan kita share dekat TikTok. Kan? Hari ni kadang kita rasa macam tak lawas. Kan? Then kita nak makan Herbalax, kita share konten Herbalax. Kan? Benda tu sebab dekat TikTok ni saya ulang 2 hari lepas lah. Dia tak perlu kita memang kita fokus kepada topik itu saja. TikTok ni dia lain, dia macam bercambah. Apa saja idea yang korang ada related to Shaklee, dia boleh jadi viral. Video tu je boleh jadi viral. Tak ada masalah. Okay, cuma saya pesan saya janganlah tinggal medium-medium yang memang dah efektif ni kan, yang memang dapat order daripada YouTube apa semua. Itu kekalkanlah. Okay, jadi itu sahaja saya nak share. Untuk mungkin ada yang masuk lewat sikit, saya buat screen share sekali lagi. So apa yang kita ada sekarang, mana pula? Oh ni serap. Yang saya nak tunjuk, InsyaAllah kita akan mula dalam masa terdekat. Esok saya akan start masukkan orang dalam grup ni. So nampak yang belah kiri tu Ultimate Influencer. Ini upgrade daripada program UFC. Tetapi yang ini lagi advance. Bukan lagi advance bukan maksud lagi susah. Lagi simple. Dia simple as macam UFC dulu juga. Tapi kali ini dia akan uh, dia akan memberi dan dia akan mendidik you untuk jadi seorang influencer yang ada income long term. Okay. So satu lagi Ultimate Builder. Ini untuk you all yang nak growkan you punya income, nak besarkan you punya business Shaklee, seriously nak buat business Shaklee, buat aktiviti harian yang bagi impact kepada business kita. Okay, so dua-dua ni group yang available. Yang orang baru pun saya akan bagi tahu untuk masuk group ni, so that setiap hari you ada activity, you ada basic activity, at least you buat satu aktiviti yang akan gerakkan you ke depan dalam business Shaklee ni. Okay, so nanti saya akan share lah link ni, so you all boleh join. Dan leader upline please, kita masuk cycle baru. Okay, cycle baru ni kita nak start awal. So saya nak minta you invite you punya team yang mana ada, yang masa panas, yang sejuk, so that kita buat aktiviti sama-sama. Bila buat aktiviti sama-sama, dia panas, dia akan jadi panas sama-sama. Okay, itu je lah untuk malam ni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.